Kalau korang nak berurusan secara online, nak beli kereta, nak beli motor, nak beli apa-apa sahaja barangan, so 3 benda point kau kena take note sebelum korang berurusan secara online. First, kau kena check dulu detail kedai yang kau berurusan. Okay, cara dia mudah je. Pergi kat mana-mana platform social media, search nama company yang SA tu bagi, wujud tak company tu. Yang kedua, segala transaction mesti berlaku atas akaun company. Jangan pergi ke akaun personal. Itu sangat bahaya. Okay, so transaction nak buat back-in ke, nak transfer duit ke, mesti melalui nama akaun company yang sama dengan kau deal. Yang ketiga, segala urusan mesti melalui Wasabi. Okay, sebab apa? Kita ada bukti dalam Wasabi. Kita punya chat, kita punya sembang, kita punya janji, semua ada dalam Wasabi. Terbukti, dia susah nak tipu. So, kalau korang nak berurusan dengan saya secara online, mudah saja. Semak kelayakan, submission loan dan penghantaran seluruh Semenanjung secara percuma. So, kalau korang nak berurusan dengan saya, pergi klik kat link kat bio, Wasabi dengan saya. Kita jumpa dalam Wasabi. Okay guys? Assalamualaikum.